Dam. Sorry. Assalamualaikum. Salam, Sam. Mia macam mana? Mia okey tak? Dia masih kat dalam. Teruk pendarahan dia tadi. Allahu Akbar. Baby? Okey, tak apa. InsyaAllah semuanya akan okey, ya? Aku risaukan Aminah, Sam. Ya, aku tahu. Tapi InsyaAllah lah okey, semua okey. Mia tu perempuan yang paling kuat aku kenal. Ya? Kita kena banyak doa. Sorry, aku angkat kejap. Waalaikumsalam. Sally. Is everything okay, Sam? You dah tengok Aminah? Tak, belum lagi. Aku baru jumpa Adam. Baby macam mana? Jangan cakap dia gugur, weh. Ish, tak adalah. Aku tak tahu lagi. Tapi yang aku tahu sekarang ni, Aminah dalam bilik rawatan. Ya, I can't imagine kalau dia gugur, weh. Oh, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, tak. InsyaAllah tak. Okey, aku nak temu Adam. Kesian sangat aku tengok dia. Nanti apa-apa aku call kau. Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Kenapa ni? Abang. Tadi Aminah call saya. Dia cakap dia on the way pergi hospital. Bleeding. Astaghfirullahaladzim. Tu yang saya call Sam minta update. Umi dengan Walid dah tahu belum? Dah. Jomlah siap kita pergi tengok dia kan? Abang, tak payahlah dulu. Saya tak naklah nanti diorang risau sangat pula kan. Tak apa, saya suruh Sam update je nanti. Okey? Betul tu. Tapi make sure awak update saya, Tapi kesian kan Kak Aminah tu. Ada je ujian dia. Dugaan tu maksudnya Allah ingat. Allah sayang. Doktor macam mana dengan baby saya? Doktor tolong jangan cakap baby saya. Bayi Puan Aminah masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, apa yang sebabkan pendarahan isteri saya ni? Berdasarkan imbasan yang kami buat, Puan Aminah telah didiagnos dengan placenta previa. Ini adalah keadaan di mana placenta Puan Aminah berada di kedudukan bawah, dekat dengan pintu rahim. Tapi hari tu masa kita orang datang scan, doktor tak ada cakap apa-apa pasal placenta saya pun. Saya yakin keadaan placenta Puan Aminah pada waktu Puan Aminah scan sebelum ni dah berubah. Ada apa-apa cara tak doktor untuk kita ubah balik kedudukan dia? Malangnya, tiada rawatan khusus untuk keadaan ni. Tapi apa yang saya boleh buat adalah saya akan kerapkan lagi appointment antenatal untuk Puan Aminah lah. Tapi untuk sekarang saya dah boleh balik ke? Buat masa ni Puan Aminah kena bermalam di hospital dulu. Ya, saya kena pastikan semua keadaan dalam betul-betul baik. Bukan apa dok, tapi anak saya lagi seorang dekat rumah tu. Tak ada Sayang, siapa. tak apa. Pasal Raikal nanti saya uruskan. Sekarang ni awak rehat. Okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok apa tu? Syuk guna. Hai, Cik Aminah. Kalau awak tengok ni, lebih baik awak tanya doktor, tanya nurse daripada awak tanya Cik Google ni, nanti lagi awak risau. Kau ni mestilah aku risau. Kau tahu tak masa first pregnancy aku, mana ada aku masuk-masuk hospital macam ni? Kalau ada apa-apa jadi kat baby aku macam mana? No, tak. Your baby is fine, okay? Baby kau okay. Alah, jangan fikir macam-macam. Nanti kau anxiety lagi. Kata kita tengok barang baby nak? Kita window shopping. Aku tahu kau suka kan? Kau ni tahu je kan?
Kau nak tahu tak? Sebenarnya kan, aku ada save satu benda ni aku nak tunjuk kat kau. Sangat tengok ni. 1,999. Wow, babe, kau beli pilau daripada aku je kalau macam ni, baby. Mahal. Mahal ni harga barang ni. Sally. Sekejap. Ya. Sally, boleh tak kejap lagi awak tolong masakkan masak lemak ketam yang Aminah selalu buat tu? Saya teringin sangat. Tapi awak jangan lambat tau. Dalam pukul 1-2 saya nak makan macam tu. Saya tak pandai lah resepi tu. Lagi satu, saya ni sebenarnya nak pergi buat breakfast. Apa kata kejap lagi lunch, awak pula yang masak? Awak ingat saya ni apa? Bibi? Awak ni berkira lah. Saya kan mengandung. Mana saya larang nak masak semua. Tak apalah. Kalau awak tak nak tolong, saya tanya Angah. Suruh call Aminah tu. Tak payah. Tak payahlah kacau dia. Dia kan kat hospital. Aminah kat hospital? Kenapa? Takkan gugur pula? Ya Allah, awak ni. Mulut. Jangan celupa sangat boleh tak? Apa pula celupa? Betul lah apa saya cakap. Lagipun, kalau digugur, saya tak terkejut tau. Dia ni lah. Sayang. Awak dah. Saya tak nak dengar apa-apa dah, okey? Saya nak balik. Saya rindulah dekat Raikal. Saya rindu nak tidur kat katil sendiri tau. Awak tahu tak, ni baru 1 malam saya kat sini. Kalau 2 bulan, tak nak. Sayang. Awak nakkan baby girl kita tu nanti lahir dengan sihat, sempurna, selamat. Kan? Oh. Kau awak tak sayang dengan baby kita? Apa awak cakap macam tu pula? Saya yang mengandungkan baby ni tau. Mestilah saya sayang. Kalau awak sayang, ni je satu-satunya cara untuk kita capai semua tu. Awak cakap tu senang lah. Cuba kalau awak duduk sini bed rest. Apa kata? Awak yang duduk sini bed rest, lepas tu saya balik rumah. Okey? Kalau boleh tukar badan dah lama saya buat. Tapi tak boleh. Mustahil. Jadi awak sabar je lah ya. Alah sayang. Please. Awak pergilah tanya doktor. Please awak tanya dia bila saya boleh balik. Please lah awak. Awak tanya dia banyak-banyak kali sampai saya boleh balik. Awak sayang saya kan? Sayang. Saya jawab kejap. Hello. Ya, bagi tahu klien 30 minit lagi saya sampai. Sayang. Saya kena pergi kerja ni. Fine. Awak pergilah. Awak pergi sambung kerja awak tu, biar saya duduk sini seorang-seorang. Janganlah macam tu. Sayang, saya kena kerja. Saya tahu, memanglah awak kena pergi kerja. Awak pergilah. Saya okey je duduk sini seorang-seorang. Confirm. Saya gerak dulu. Okey? Senyumlah sikit. Awak pergi je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon ramai. Tapi tak ada pun sesuai. Macam mana Mia? Sam, aku stres lah. Kenapa? Kenapa aku kena bed rest dekat hospital ni? Kenapa Adam pergi setuju dengan doktor tu? Kenapa dia tak cakap dengan aku dulu? Tolonglah aku, please. Okey, tak apa macam ni. Lepas ni aku datang sana ya. Kita sama-sama fikir kenapa. Assalamualaikum. Sam? Dia main letak macam tu je. Terjerat lalu di beban